Nya betul itu Dengkur Masjid Selatan. Betul pakon teman. Jadi nyo nak kena tanya mana je. Apa nak tanya? Mai pale nyoto. Nyoto. Lo. Kah tu. Jadi lo nyo kan nyo kena tanya macam. Jadi tu sampai kan tak betul gini kan. Betul lah. Jadi lo reko dari LGBT. Jadi Lo kan nonton channel YouTube kita apa-apa ini kan ke Wahabi. Jadi lo pernah masuk kan ke Wahabi ni. Akibat ambil bukan ke Wahabinya Cik Boy. Hai, tanya kombe ke mana jadi dia permasalahan yang lo galon. Hai non. Bukan kenal mo lo galon Wahabi. Pakon apakah termasuk Cik anggota parahan? Hai walaupun termasuk mana nyon kena pendapat apa masalah yang non pegahnya mulut hana masalah akan tunat tak pergi nampak dalil ni berang ni. Hai, le dalil je mulutnya bawahnya hana bid'ah. Cina kan dalil bawahnya hana ni. Bukannya aku tanya bakah lain. Dalil bawa bakah ke yang bid'ah pak dalil je. Cika pegah pakai. Hai, sekarang yang tak lah nak buat yang hana pupuk Nabi. Kerana ikan dengan sunnah Nabi, ikan dengan hadis adalah buat yang pernah kepupuk dari Nabi dan buat yang permantau yang pernah kekerli Nabi. Dan maksudnya anda pernah kepupuk Nabi. Masa tuan yang pegang sunnah Nabi, kerana sunnah Nabi. Alah, hai bangai. Mereka bangai parham, bangai kahli. Mak tuan pada ni, sini pegang apa? Hai. Makna daripada kullu bid'ati dhalalahnya adalah kembamandum umum. Nya awakkah surah awakkahnya kullu bid'ati dhalalahnya awakkah umum bek bangai. Mumpum. Makna kul, yang kulnya makna ina munyo dalam kitab Nufhat kepegah ba'dun sebahagian. Memang makna komplit ji, makna daripada kullunya keseluruhan, tapi hanya tak pegang nak makna keseluruhan. Apa kau mana ada pegang keseluruhan? Amunnya tak pegang keseluruhan, maka pakai kolornya Nabi Muhammad SAW ni pakai kolor lagi nyancit. Hai. Ya, itu bid'ahnya. Rimu dah belajar. Yang itu dengan bid'ahnya rimu. Yang buat permasalahan agama. Yang buat permasalahan yang agama saja tak maunya. Kibar mereka maunya wakah gun yang hanya dipuput oleh Nabi dan puput oleh katanya bid'ah kan? Yang tu buat masalah agama. Buat masalah agama. Dah lah buat masalah agama. Contoh yang pegang di masjid. Apa? Yang pegang apa hari kemai apa cicap masjid. Dan lagi aku masjid juga mati. Oh benar. Hai bangai. Maka jika menyokabut, baikkan rujukankah adalah iaitu setiap Al-Quran dan hadis. Dek bangai. Mantongna adalah ijma' dan... Hai kau dengar kali. Mantongna ijma' dengan kias. Mumpum. Cepat tak jauh pada mama. Ini ijma' dengan kias. Dan kan antara orang tidak kenal tengkunya mendawang. Tengkunya mendawang. Hai bui. Kau dengar kali. Hai. Kullunan, makna kullunya na dua je hai bangai. Na kullu adalah hasanah, na adalah iaitu dah bid'ah hasanah, na bid'ah dhalalah. Bek bangai ke bui. Inan mandum punya wakkah cok adalah makna inan mandum adalah makna umum. Sungguhlah adalah makkah pakai behanyan hanya cip bid'ah cip hai bui. Mumpum. Hai, kayu pakainya supaya bek lemah. Anggota tubuh ni nak makna agama. Jangan. Apa moceh pakai BH yang tu mana? BH cari ni merah haji. Nak tu mata Nabi dia ni pakai BH cari ni. Hai kau dengar kele. Lafai daripada kullu bid'ati dhalalahnya inan terkandung makna dua. Kullu na adalah iaitu bermakna dah
kullu bid'atin na itu bid daripada kata-kata fikir adalah hasanah, nah yang kata-kata dhalalah. Hoi, mupum. Cuma nak Quran nak pegang tu. Alhamnya hanai pegahlah Al-Quran. Kadang-kadang gede baik jemaah Nabi. Hai bangai. Lagi pade pun hai pegahlah Al-Quran. Pakang kau wajib kepada pade? Hai kan nak pegang Quran nak wajib pada bija ke? Yang tu nyam kau dah dah dia dia berbicara kuat. Hai, tak nak nak kau jangan. Jangan pegang penyangka tu dalam ku. Maka ji kekah. Ikah pat dengai le. Kah pat dengai aku jak bakah. Yang kau kajak bakah kena. Pak dengai pedi ya? Oh, pedi di pak ji. Pukai jak kena, pukai hajak kena. Yang kenapa yang kejung kau mata? Hai, munyo nak kan nak kijak kena. Tak ada kan. Koma lah kah pat dengai. Di Berenun kijak. Di Berenun hantar tau. Di Berenun bukai kijak kena. Tu kena kena telefon ke. Kata kan? Aku pegang kat tempat dua tu. Okey. Nah, tapi yang tak berubat je menurut idali lah bu. Baik kau pegang hamal tu orang dalam kejut tu boh lam. Kau ikut abu kah hai. Pekah nak tabah kolor kah nan kadang sebab cedera kah di parahannya tabah kolor. Pekah kau ikut tabah kolor ji. Kau biar pedili parahan ke bijak tak ni lagi ni. Kita becah nak kau makah cedera makah nak terayah kah parahana. Hai. Muka Pak Kitab dia pegang. Pak Kitab kita apa yang pegang yang bawa mulut Nabi je. Hai bangai, hana mandum dipegah dalam kitab, hai taun. Lagi tok behanya pokon tunat hana pegah tok behanya tunat dalam kitab. Tapi kau tahu dah kalau kau get jih nya ka tunat hai bangai. Hoi. Kenapa kau pegang okey ni? Maka jibek kau pegahnya mandum kulutnya temata tok beha, hai pakai temata Nabi jamun. Pak dalil ji. Hai gang kau tengok kelah tak tu. Lagi contoh dia adalah iaitu bahawa jangan katakan kepada orang tua. Pasti tiap mak dalam juga. Pak dalil hanjut tiap mak dalam juga pegah pakai pak hadis pak ayat. Keblo ayatnya. Ayatnya Kenapa kena koma kah? Mangkanya pak hadis pak ayat ji. Yang kap lebih hadis ji hai bangat kap lebih ayat ji. Nyawakah kau pedoman Al-Quran dan hadis kap lebih ayat dengan hadis ji. Pekong kat tengah. Hanjut lei. Hai bu hanjut lei. Yang jadi kau mati je. Assalamualaikum. Apa dawang ke dawang bangai. Halah hai bu kau lebih dalil kah? Kau lebih dalil kah? Kita pinai ke kau lebih dalil kah? Pernah kena pegang? Pegah pekedap boleh? Nampak tengok dia kena pegang. Alah. Ikah merdeka batat abang kah yang ceramah yang pegah iya unta je. Dak kah hana naji. Merdeka mbek kah le katip je mendan saudara kah ye. Jadi yang permasalahan telah parahnya ketika Pak bukti yang Pak bukti telah pegah Tuhan di langit ke tengah pi ukok Tuhan di langit. Macam dum telah haji. Kah mandang kekut gaya hian. Ike nyo bagi ke kon tingkatkah lawan ke. Gue ti parahan lah lawan ke nak depu ba. Bet tampil ku kajah je. Bet tampil ku kajah kakah je ku buin du. Emang tu apa ni celatan ke? Ike celatan tolen. Celatan tolen mampu dia ada ketakut dan tanya yang anda takut kepada Allah Taala. Oleh gede. Halah hai wabi bui. Apa tak takut tu orang ni? Apa je apa kan Al-Quran dengan hadis. Menyawakah berpedoman Al-Quran dengan hadis hai taun. Letak yang hanya itu bu dalam Al-Quran. Baik bangai. Bukan bangai kah le? Kau kan aku pegang.
Akan dengar kele hai bui. Wete tematan Nabi jamun hana lagi na wete pun dalam buat tu ka. Maka oi bui kau dengar kele. Maka haji buji kamu kaproh makna kullu bid'ati dalalahnya. Nyan kul, apa makna kul? Apa takrif kul? Nyon takrif kul dipegahin lah. Huwa majmu'un mahkamu ilaih. Nyan yang makna kul. Ni kan ada makna jibuh makna tu kau. Tak apa, ciba lah. Cibuh mana? Apa, ciba boleh hukum mana? Huwa majmu'un mahkamu ilaih. Ianya aku. Itu lok dalam pukul markah kul lagi kan? Bukan, kau ciba mana? Ike kalau kujuk bu, kajuk buh makna dalam pakai. Hai, itu yang pegahnya. Otomatik. Kan dengar ke buh mana punya hanjekah habis kampek-pep inan. Bermula dianya kul, itu keseluruhan yang dihukumkan di atasnya keseluruhan. Ulang tau. Keseluruhan. Mesti tak betul benda minta bang. Alah. Contoh je kau dengar. Bermula adalah ahli azhar itu ulama. Bermula yang buat adalah di azharnya ulama. Apakah yang buat di azharnya mandung ulama? Tanya maka. Bermula yang buat di azhar itu ulama. Mandung ulama. Mandung ulama ini. Ha? Nah yang je ku bui cik betul dari na lagi contoh kah kejap buat ide. Bui lagi parhan ni jabut daru hadis tapi kan ulamanya bui. Hana memandung ulama hai bangai. Kajak oma, kajak ber, kajak piak boh ma. Kan jadi. Jadi yang parahan pujaknya tu lah. Jelah lah salah hai bangai model tok kolor membalik. Sebenarnya kalau lagi nyam cakap tok kolor. Yang aluh iku. Yang ayo ulikot je hana, yang aluh ulikot yang ayo iku. Kau pak dah sini pegang kau ni kan. Alah, bertanya pak dah lom talah lom hai bui hai. Kalau ku pegah meno contoh haji pahan talah tok kolor. Wak nang talah haji. Ya kena yang bid'ahnya ini ajaran yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan kata-kata yang ada berhubungan dengan agama pasti nak talah teman. Yang hubungan agama lagi maulid, nyan hasanah hai bangai. Tak bangai. Makah dia makah dia waktu tunat kah naik pergi acara. Ya. Yang bid'ah Nabi Muhammad naik pergi acara waktu tunat orang jamun. Mata Nabi jamun. Yang pada depu orang. Dia kong kah nyokah kabui be parahan lebui. Oh tak lah pegang nyokah parahan bui kah be kah lebui. Penjadian parahan pejak salah. Kulang monggo tu. Bukan salah. Kon yang terdepu nun. Yang lagi parahan pejaknya. Yang genya yang kata puikah lagi parham pujaknya entahlah hai bang. Ti parhannya cuma rujukan je Al-Quran dan hadis. Sedangkan hukum gunanya berlaku na ijma' dan qiyas lom. Apabila hanya tak berlaku dua buah hukumnya untuk kiban cara temu buat. Ya, kerana dalam wati kamu ber lebih nggoyan. Yang pegang saja menurut Al-Quran dan hadis pula. Halai dia kamu lagi nyanci menurut Al-Quran dan hadis. Tapi menyota cok menurut Al-Quran dan hadis. Le yang dalam Al-Quran yang hanya disebutkan. Dan le makna dalam Al-Quran yang menyeleweng. Contoh Allah itu berpunya tangan. Apakah Allah nak cara lagi cara kah? Memang menyoji ada. Kendi kerana Indo Karami kamu yang pegang Al-Quran memang betul. Di mana?